Pada convocation kali ke-14 ini, seramai 3,014 graduan. Semuanya yang bergraduat pada kali ini dan menjadikan jumlah alumni UMK 23,677 orang kesemuanya. Dan pada sidang pada pagi ini, kita ada seorang pelajar OTU, Alim Marwan daripada Fakulti Seni Media dan Akistik. Dan Alhamdulillah, beliau telah mendapat pekerjaan sebagai QAKC Engineer di Terengganu dengan gaji sebanyak RM4,000 dan sekaligus menjadikan beliau mendapat gaji yang premium. Dan untuk convocation kali ini, kita buat kelainan sedikit berbanding tahun sebelum ini, di mana kita bagi mahflah alumni kepada semua graduan, yang mana pihak pengurusan tinggi telah Naib Chancellor dan juga bersama pengurusan tinggi telah kita buat gimmick penyerahan mahflah dengan pemakaian kepada semua graduan sebelum mereka masuk ke Dewan Convocation pada kali ini. Kadar graduan bekerja kita 97.2 dan kadar kebolehan graduan juga meningkat, iaitu 96.2%. Ini menunjukkan bahawa graduan UMK yang dapat dalam masa 6 bulan, mereka berjaya mendapatkan pekerjaan di luar sana lah. Dan juga yang lebih penting, seperti pesanan Naib Chancellor dalam ucapan beliau, supaya graduan ini kembali menyumbang kepada universiti, tidak semestinya dalam bentuk RM1, mungkin dalam bentuk apa cara sekalipun, sama ada mengambil adik-adik pelajar kita membuat intern ataupun mengambil sebagai staff di company masing-masing, terpulanglah. Yang penting kita nak semua graduan ni ada sense of belonging, ada rasa nak menyumbang balik kepada universiti dan juga membantu sama-sama membangunkan UMK ke tahap yang lebih tinggi.